habiskan semua. Tinggal sikit untuk aku. Nanti itulah aku rapuh macam keropok ikan. Nah ya kawan, kau tak kesian ke aku? Alah, ni susu Farm Fresh. Segar terus landang. Ni pun tak cukup lah. Aku nak sihat. Macam mana ni? Je aku tengok kat ladang tu. Ikutkan hati, hari-hari aku nak minum. Tak nak aku sidam siapa. Ini semua aku punya lah. Alah, bagilah sikit. Satu je. Yelah. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Macam inilah situasi anak-anak kalau sebut Farm Fresh. Semua nak berebut. Sekotak pun confirm tak cukup lah. Tapi, pernah tak kita terfikir, macam mana ya kotak susu ni sampai terus dari ladang ke meja kita ni? Ada magic ke? Hari ini saya berada di Farm Fresh Pondok Tanjung. Di sinilah segalanya bermula. Farm Fresh Pondok Tanjung sebahagian daripada ladang tenusu tempatan. Dari hanya 60 ekor lembu import, kini Farm Fresh menternak lebih 11 ekor lembu di seluruh Malaysia dan Australia. Teruskan bersama saya, Dia Afia, wartawan cilik untuk dokumentari khas kali ini. Farm Fresh berpegang pada konsep grass to glass, dari rumput segar ke lembu yang sihat terus kepada susu yang kita nikmati. Malah, Farm Fresh adalah syarikat tenusu pertama di Asia menerima pensijilan Certified Humane, tanda kesejahteraan haiwan dijaga, mengaplikasikan kecanggihan teknologi dalam penternakan dan penghasilan susu, menjadikan Farm Fresh mampu bersaing di peringkat global setanding jenama susu lain di dunia. Farm Fresh bukan sekedar susu, ia bawa peluang. Lebih 3,400 sekolah telah menerima lebih 65 juta pek susu sejak program diperkenalkan pada tahun 2011. Mampu membantu memberi tenaga untuk anak-anak belajar dan harapan untuk masa depan. Farm Fresh juga menyokong komuniti desa. Rangkaian home dealer membantu lebih 2,000 usahawan kecil, kebanyakannya wanita, menjana pendapatan hingga ribuan ringgit sebulan. Inilah keunikan setempat, dari ladang kembali ke masyarakat. Ini adalah bukti bahawa industri makanan dan tenusu juga boleh menjadi pemangkin transformasi luar bandar. Lulukan tambahan RM1 juta untuk keperluan dan pembayaran mendesak. Badan saya lebih bertenaga dan belajar mesti boleh fokus dan ketinggian saya boleh menambah. Assalamualaikum Puan. Saya Nur Dia Afia daripada wartawan cilik Semadi Smart Channel. Boleh Puan perkenalkan diri? Okey, Waalaikumsalam. Nama saya Rosliza binti Tajuk Urus. Saya berumur 44 tahun dan berasal daripada Bentang Perak. Berapa lama Puan menjadi home dealer produk Farm Fresh? Saya bermula sekitar 2016 ke 2017, dalam 8 ke 9 tahun. Kalau untuk setahun lah, kita ambil setahun lah. Setahun boleh capai 500 ke 600 ribu lah. Apa yang menyeronokkan Puan setelah menjadi sebahagian keluarga besar Farm Fresh? Mungkin dari segi penganugerahan dila tertinggi bulanan dan sebagainya. Kalau anugerah, saya pernah dapatlah tempat kedua dalam tahun 2018-19 macam tu lah, lebih kurang. Terima kasih Puan kerana sudi diwawancara oleh Semadi Smart Channel. Saya doakan semoga Puan lebih maju jaya. Sekarang Farm Fresh dah ada macam-macam tau. Dari susu segar, yogurt, plant-based sampai ke aiskrim inside scoop dan jogca. Semua ni berasaskan hasil ladang sendiri untuk pelbagai cita rasa kita. Farm Fresh bukan sekadar cerita tentang susu. Ia kisah kerja keras, inovasi serta kasih sayang kepada masyarakat dan komuniti. Bila kita minum segelas susu ni, kita sebenarnya menyokong industri tempatan dan menyuburkan masa depan. Kita bersatu dengan nama tenusu, terutama generasi masa depan negara madani. Farm Fresh, segar dari ladang untuk semua. Perindustrian tenusu membekalkan produk pemakanan sihat untuk semua. Malah melahirkan ramai usahawan kecil dalam komuniti serta kesedaran tentang kelestarian dan kesejahteraan haiwan. Salah satu subsektor yang menjadi tumpuan dalam kerangka ini ialah industri tenusu yang berpotensi besar menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Sekian daripada kami, wartawan Semadu Smart Channel untuk dokumentari kali ini. Jumpa lagi. Bye.